Rafizi cakap ia akan adakan demonstrasi jantan. Dan masa raya sudah tamat, kita raikan raya untuk tangkap Azam Baki. Kuih, rasuah, macam-macam lah dia cakap. Tapi semalam itu bukan perhimpunan jantan. Yang mana Rafizi sendiri mengakui bahawasanya saya nak kongsi begini, tadi tak ada apa-apa. Okay. So calm down, tidak ada. Kita telah berubah banyak daripada tahun-tahun dahulu. Ini memberikan satu petanda bahawasanya kerajaan pada hari ini telah melakukan reformasi, iaitu tidak mengganggu dan tidak menghalang apa-apa juga demonstrasi yang dianjurkan. Dan yang paling saya simpati adalah mana ada majlis hari raya orang main mercun tengah hari. Kononnya nak tunjuk bahawasanya pihak polis bertindak kejam dengan membaling gas pemedih mata. Tapi mereka yang bermain mercun di siang hari untuk mengaburi mata rakyat. Dan yang paling menyedihkan, kehadiran itu tak sampai pun 1,000 seperti mana yang dinyatakan oleh Rafizi. Dan bukan 1,000 sebenarnya. Patutnya 100,000, 200,000, 1,000,000. Kerana ini adalah satu perhimpunan jantan grand finale. Tapi ini menunjukkan bahawasanya rakyat sudah faham apa yang dilalui oleh Azam Baki. Dan alhamdulillah Azam Baki tidak akan disambung kontrak lagi. Dan tidak ada sebab sebenarnya nak turun berhimpun semalam. Tapi tak apalah Rafizi. Tahniah kerana anda telah menunjukkan bahawasanya Rafizi tidak seperti Rafizi dahulu lagi. Rakyat sudah faham bahawasanya pemimpin tidak boleh menghasut. Ya. Jadi kepada Rafizi dan rakan-rakannya, kita perkuatlah kerajaan. Tak ada guna pun kamu buat macam tu Rafizi. Kerana kerajaan pada hari ini telah melakukan seperti mana yang mengikut kehendak rakyat. Walaupun tidak ikut kehendak Rafizi, dia ikut kehendak rakyat. Rafizi, kamu sebenarnya diperlukan. Tapi kamu sahaja yang meninggalkan kerajaan. Kalau tak kerana kamu ego sombong, tak nak letak jawatan, kamu masih stay dalam kerajaan. Tapi oleh kerana kamu, tak salah. Itu adalah Rafizi. Saya doakan rakyat Malaysia dan kita harapkan Malaysia aman, makmur, maju jaya.